Hello, hi, it's Mikael and Ibu. kami dekat K Plus Store, iaitu Kadokawa Gempak Stars punya physical store baru je buka. Jom kita tengok apa dia. Kadokawa Gempak Stars. Tak sangka pada tahun 2025 ni Gempak Stars akhirnya membuka kedai fizikal. Ada buku lorong belakang oleh Junji Ito. Junji Ito ni gila legend kot, dia punya cerita hantu. Himpunan Meremang Puyuh. Samalah juga dengan Puyuh ni. Dia punya siri Alam Uncle tu legend. Mula-mula masuk je kita akan disambut oleh watak-watak lawak kampus. Banyak merch dia. Kita ada pocket file, stiker paket, shopping bag, standee. Standee rupa dia bila dah pasang siap. Diary, patch pin dan juga keychain. I'm celebrating actually. Gila, banyak gila dia punya ni. Puyuh is going places. Puyuh kembali menghantui legend ke. Ni buku dia semua. Buku dia. Lepas tu ada framed artwork dan juga t-shirt. T-shirt. Ni original artwork aku rasa. Berapa lah agaknya harga dia? Pada tulis ni RM150 satu frame artwork dan comic strip art print blind pack RM300. Okey, boleh masuk wishlist Himpunan Meremang Puyuh. Harga dia RM70 turut 10 sen. Okey, Puyuh sekarang ada action figure. Okey, Master OO2. Ini apa? Monster, tak pasti apa. Tapi harga dia RM825. Koleksi Gempak Stars punya physical comic. Oh, apa ni yang RM28 ni? Lawak campus punya art book. Diorang juga ada Under 18 punya collection. Ni legend kot. Walaupun aku tak baca sangat yang siri Under 18 ni. Ada t-shirt. Harga dia RM120. Orang penggemar buku illustration ni, Gempak 25 tahun. Harga dia RM90, sorry. Featuring Gempak Legends macam Apoh, Clay, Fakrul Anur, Joe, Kauruki, Ken Chua dan ramai lagi. Macam-macam merch ada ke dalam kedai K Plus ni. Antaranya Miku, Fryren, macam mana nak sebut dia. Diorang juga ada jaket kimono ni. Bolehlah bawa pergi event-event ECG. They have Demon Slayer collection. Adik-beradik dengan Henji Zobi aku. Shinobu Kocho. Merch Haikyuu. Semua tulisan Jepun, aku tak faham. Kepada yang baru terfikir, kenapa aku baru tahu Gempak ada kedai? Sebab kedainya baru je buka 10 Oktober hari tu. Until then, it's lychee.